Kor Risik Diraja telah ditubuhkan secara rasminya pada 7 November 1969 dan dianugerahkan gelaran diraja pada 7 Jun 1997. Secara ringkasnya, Kor Risik Diraja berperanan untuk merancang dan melaksanakan usaha-usaha dari segi mengumpul, menilai dan menyebar perisikan taktikal yang berkaitan dengan kepentingan tentera darat khasnya dan Angkatan Tentera Malaysia amnya. Kor Risik ditubuhkan pada tahun 1969 adalah bagi menghadapi ancaman Parti Komunis Malaya yang melancarkan dasar ketenteraan dan merancang pemberontakan bersenjata mulai 1949. Pada tahun 1953, pentadbiran Inggeris mula sedar tentang keperluan perisikan bagi membantu pasukan keselamatan dalam usaha membanteras perjuangan bersenjata PKM. Serentak dengan itu, seorang anak watan, Brigadier Hashim bin Haji Rauf, telah diserap dan ditugaskan di HQ 355 Field Security Section iaitu British Military Intelligence. Potensinya yang baik meyakinkan pihak Inggeris dan seterusnya menggalakkan mereka terus merekrut lebih ramai anak tempatan. Oleh itu, sekumpulan pegawai tanpa tauliah PTT dari Regimen Askar Melayu, Regimen Kereta Perisai Persekutuan dan Jurutera Persekutuan telah ditumpangkan ke HQ 355 FSS untuk dilatih dalam seksyen perisikan. Apabila negara merdeka, HQ 355 FSS disusun semula dan dikenali sebagai Federation Field Security Section dan diletakkan di bawah Markas Tentera Persekutuan HQ Malaya Command, Kuala Lumpur. Seramai 14 junior civil liaison officer yang bertugas dengan cawangan khas Polis Persekutuan Tanah Melayu dipanggil oleh pihak Inggeris bagi melaksanakan kerja perisikan di medan. Pada November 63, bahagian gerakan, rancang dan perisikan telah diambil alih oleh pegawai tempatan dan cawangan rancang dan perisikan telah ditukar kepada Jabatan Arah Perisikan Bersama pada Mac 1965. Awal tahun 66, 3 pertubuhan unit perisikan yang berfungsi tanpa pemerintahan dan kawalan dari mana-mana organisasi telah ditubuhkan yang terdiri daripada Penasihat Pertahanan Tentera nombor 92, Anggota Tentera Cawangan Khas ATCK dan Jawatan Kuasa Sempadan. Semua organisasi unit perisikan dalam Angkatan Tentera telah disatukan di dalam satu kor pada tahun 1969 dan semenjak penubuhannya, Kor Risik amat disegani atas kemampuan dan kebolehannya sebagai sumber perisikan kepada pertahanan negara dan pencerobohan kegiatan subversif pihak musuh terutamanya di era penentangan pengganas komunis.